filem Until Dawn. Korang semua tentu guys akan sakit kepala lepas tengok filem ni tau. Sebabnya dalam filem ni penuh dengan scene gore, torture yang memang dahsyat dan no cut, no censor daripada LPF. Terima kasih LPF. Lepas tu, jump scare dalam filem ni memang banyak gila guys. Tapi, adakah filem Until Dawn ni best untuk korang tonton dekat wayang? Okey, filem Until Dawn ni merupakan filem adaptasi daripada video game PS5 yang mengisahkan tentang sekumpulan remaja ni. Dia pergi dekat sebuah rumah tau. Sebab dia nak cari adik dia yang hilang lepas pergi dekat kawasan tu lah. Sampai je dia dekat rumah tu, dia nampak banyak gambar orang hilang ditampal dekat dinding rumah tu tau. Dan kat situlah bermulanya sangat-sangat kejam, brutal dan gila guys. Sebabnya kat situ bermula malam je sampai ke subuh tu, diorang kena survive daripada pembunuh bersiri ataupun monster ataupun hantu jebalang ni yang buru diorang berlima ni. Maksudnya diorang berlima ni kena survive daripada pembunuh bersiri ataupun hantu jebalang tu sampailah ke subuh, barulah diorang dapat keluar daripada rumah tu. Tapi jika diorang kena bunuh, meninggal, diorang ulang balik tau. Diorang start malam tu balik, maghrib balik, sampai ke subuh diorang kena survive. Dan yang dahsyat lagi, pembunuh ataupun hantu jebalang tu, dia bertukar-tukar tau. Makin ganas, makin gila dan makin brutal. Okay, apa yang best dalam filem ni? First kali, of course lah, scene gore, scene torture, scene kejam yang memang no cut daripada LPF. Aku boleh pujilah LPF, dia dah tak macam dulu tau. Dia bila dia bagi rating 18, so dia dah tak ada cut scene gore, scene kejam. Dan kedua pula nampak real tau. Serius. Sisi torture, sisi kejam, sap situ, meletup badan, meletup kepala, kena sap. Bayangkan dia ambil muka ada seorang ni, dia pak sampai berkecai tau. Memang nampak benda tu real gila. Dia practical effect yang digunakan tu memang macam ginilah. Dan jump scare dalam filem ni macam gini tau. Memang tak relax. Banyak kali aku terkejut beruk tengok filem ni tau. Apa yang aku tak best pula? First kali, dari segi story dan plot cerita ni, dia macam simple sangat. Dia macam korang dah tengok template ni. Sebelum-sebelum ni, film-film macam ni, dia modal yang sama je. Dia berulang sama macam tu je. Dan dalam ni juga tak ada perkembangan karakter yang menarik tau. Untuk kita rasa engage dengan karakter-karakter tu. Maksudnya kalaulah berlaku sisi sedih, dia tu mati ke apa ke, kita tak rasa sedih tau. Emosi tu tak sampai untuk filem ni. Lepas tu, untuk ending filem ni, aku rasa ending dia macam simple sangat. Dia tak ada macam wow. Dan dalam cerita ni juga dia tak ada explain kenapa tempat tu macam tu, kenapa dia berlaku gitu, dia orang boleh berulang balik. Dia tak ada tau. Tapi filem ni still berbala untuk korang nak tonton, nak tengok scene gore yang kejam, yang brutal tanpa cut dan sensor. Filem ni memang untuk korang lah. Ibu mengandung, lemah jantung, tak kuat, memang jangan tengok filem ni kat wayang guys. Memang banyak gila scene jump scare, scene gore yang kejam tanpa cut tau. So, rating aku untuk filem Until Dawn ni, aku boleh bagi 7/10. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem ni? Kalau korang dah pernah main game Until Dawn ni, adakah filem ni betul best seperti game? Komen kat bawah ni guys. Okay? Jom.